Walaupun kita buka 2016, tapi Instagram dan juga Facebook Warung Soho kita buat setahun sebelum tu lagi. Tercetusnya Warung Soho kita pada 2016 dululah. Pada masa tu memang kita dah design. Maksudnya memang saya dah plan lah. Maksudnya nak wujudkan Warung Soho. Sebelum, walaupun kita buka 2016, tapi Instagram dan juga Facebook Warung Soho kita buat setahun sebelum tu lagi. Maksudnya dah 2015 saya dah buat. Cuma masa yang sama tu saya tengah buat research lah. Maksudnya kita study produk apa yang kita nak jual. Dan benda yang paling mengejutkan untuk Alif sendiri nak tahu, saya boleh campur kecap Kelantan sikit tak? Boleh tak? Kita lahir di Kelantan, jadi menu yang terlintas pada masa tu saya nak jual lokcing. Macam lokcing. Jadi kita fit dekat IG tu, gambar-gambar tu banyak gambar lokcing lah. Maksudnya, tapi dalam perjalanan proses nak ke 2016 masa tu saya jumpa lah satu idea untuk kita nak buka kedai makan lah. Tapi bukan kedai makan yang proper yang macam awak tengok dalam belakang saya ni lah, bukan. Dia memang dari segi terminologinya adalah memang dia warung lah. Dia stall. Memang stall je. Kalau boleh kita boleh tunjuk balik lah video-video yang ada 2016 dulu kan. Memang warung je. Maksudnya kalau hujan, kalau kena piah, semua tu memang basah teruk lah. Dengan customer, dengan kita pun tak boleh nak jual gitu. Jadi tercetusnya masa tu lah 2016 dan dipendekkan cerita selama 9 tahun lah. Kita bertapak di Hartamas dan kita dah masuk tahun ni kita dah 3 kali berpindah lah. Dan ini yang paling lokasi yang paling latest lah, paling terkini. Kat sini pun kita dah dalam 3 tahun dah. So kata perjalanan yang sangat agak lama lah kan, 9 tahun. Jadi dah ada, contohnya kalau kita ikutkan macam idea lokcing tu sangat menarik. Betul. Kan, kalau kita katakan